Apa akan jadi kalau semua manusia dekat dunia ni tak nak bekerja? Bayangkan satu pagi kita bangun daripada tidur dan kita tengok ada satu benda luar biasa berlaku. Semua manusia dekat dunia ni buat keputusan yang sama, iaitu tak nak bekerja lagi. Tak ada lagi guru dekat sekolah, tak ada lagi doktor dekat hospital, dan tak ada lagi pekerja kilang dan juga pemandu lori yang nak hantar barang. Pada mulanya kita nampak benda ni macam satu mimpi yang jadi kenyataan. Tak ada lagi tekanan kerja, tak ada lagi letih pergi kerja, dan tak ada lagi tanggungjawab yang perlu dipikul. Semua orang bebas nak buat apa yang mereka nak. Pada hari pertama, suasana kelihatan tenang dan menggembirakan. Orang ramai menghabiskan masa di rumah, berehat, menonton televisyen ataupun meluangkan masa bersama keluarga. Media sosial dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Ramai yang meraihkan kebebasan ini selepas sekian lama terikat dengan rutin harian yang meletihkan. Kedai-kedai masih ada bekalan makanan, elektrik pun masih berjalan, internet pun masih ada macam biasa. Jadi awal-awal ni kehidupan masih normal lagi. Tapi keadaan ni tak kekal lama. Masuk je minggu pertama, kesan tak ada pekerja ni mula dirasai. Kedai runcit mula kehabisan stok sebab tak ada lagi penghantaran baru. Lori-lori yang selalu bawa barang dari kilang ke pasar raya tak bergerak lagi sebab pemandu lori semua dah tak ada. Semua stesen minyak pun dah kehabisan minyak sebab tak ada lagi pekerja yang nak uruskan pengisian minyak semula. Sampah pun dah mula penuh dan bertimbun di kawasan perumahan sebab tak ada lagi pekerja yang nak kutip sampah macam selalu. Hospital pula dah jadi sunyi sebab doktor dengan jururawat dah tak nak kerja lagi. Masa ni orang ramai dah mula panik. Selepas sebulan, dunia yang kita kenal mula runtuh secara perlahan-lahan. Bekaran elektrik mula terputus sebab tak ada lagi juruteknik yang nak uruskan sistem elektrik dekat semua tempat. Bekalan air bersih pun dah semakin susah nak cari. Makanan pun semakin berkurang sampai orang ramai terpaksa berebut dan bergaduh untuk dapatkan sisa makanan yang masih tinggal. Bila pihak berkuasa macam polis dan bomba dah tak ada, sistem keselamatan juga mula runtuh. Undang-undang tak dapat lagi dilaksanakan dan huru-hara mula berlaku di semua tempat. Dalam keadaan huru-hara ni, golongan yang kuat akan menguasai, manakala golongan yang lemah terpaksa berjuang untuk terus hidup dengan apa yang ada. Situasi ni nak bagi tahu kita satu hakikat penting yang selalu kita abaikan dalam kehidupan. Kita selalu anggap kerja kita ni macam satu beban. Kita mengeluh, kita rasa letih, tekanan dan banyak lagi cabaran yang datang dalam tanggungjawab bekerja. Namun kita jarang sedar yang setiap pekerjaan, tak kira sekecil mana pun, memainkan peranan yang sangat besar dalam memastikan dunia ini terus berfungsi macam biasa. Tanpa petani, tak ada makanan dapat dihasilkan. Tanpa pekerja elektrik, tak ada bekalan elektrik untuk menerangi bandar dan juga rumah. Tanpa guru, generasi akan datang tidak mendapat ilmu yang diperlukan untuk membina masa depan. Dunia tak bergerak dengan sendirinya. Ia bergantung sepenuhnya pada usaha manusia yang bekerja setiap hari dalam pelbagai bidang dan peranan. Kesimpulannya, walaupun kita selalu anggap kerja ni sebagai satu yang penat dan membebankan, sebenarnya kerja kita merupakan asas kepada kelangsungan kehidupan manusia. Setiap orang melalui pekerjaan, mereka menyumbang kepada keseimbangan dan kestabilan dunia. Tanpa manusia yang bekerja, dunia akan berhenti. Tetapi dengan kerja, dunia akan terus hidup dan berkembang. Jadi kita perlulah hargai setiap usaha yang dilakukan oleh setiap pekerjaan. Kerana di sebalik setiap pekerjaan itu, ada peranan besar yang memastikan kehidupan kita berjalan seperti biasa dalam aman dan juga harmoni.